ataupun ada pertambahan dari segi sponsor lain sejak isu ini berlaku? Buat masa ini kita masih kekal dengan sponsor yang sama. Nanti ada sponsor yang tarik diri, nanti ada lagi sponsor yang buat penambahan. Tetapi ada banyak yang sedang tanya juga macam berminat untuk sponsor. Tapi sekali saya tidak dapat keputusan setelah perbincangan yang terakhir kemarin, maka saya tidak berani untuk beri mana-mana sponsor. Tapi setelah kemarin dan hari ini kita buat sekali dia, insyaAllah kita akan teruskan. Main kekal, kita kekalkan kerana kita tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menambah dan untuk membuat kajian di sebalik background. Sebab kita kena pastikan setiap fighter-fighter ini mempunyai rekod yang sama, kekuatan yang sama. Lepas tu dia sendiri berat badan tak cukup lah. We left only 1 month. Kalau katakan dia nak lawan berat, contoh super flyweight 67 kilo, super flyweight 63 kilo, lawan 63 kilo, untuk dia turun dalam masa berat badan yang begitu mendadak, agak sukar. Jadi mungkin kita akan kekalkan. Dan kecuali ada matchmaker yang tertentu yang mungkin boleh tapi memang berada dalam antara saya tidak. Kerana kita memang dah keluarkan 3 fight card kanak-kanak tersebut bawah 15 tahun itu, dan kita tidak buat sebarang penambahan. Kita hanya teruskan promosi untuk kepada tiket dia. Okey, biasa. FA dikekalkan cuma kategori bawah 15 tahun. 15 tahun dikeluarkan semua dikeluarkan serta-merta untuk event yang pertama. Ya, betul. Berkaitan dengan 3 bawah kanak-kanak dan masukkan itu nanti Diana dan juga Aiman. Manakala ini merupakan pada buat besok sendiri, mungkin boleh share sikit keadaan emosi mereka ini. Jika mereka sedih, kecewa. Saya terus terang, saya tidak pasti sama ada dunia sukan mengenali Al-Fatih, Diana dan juga Aiman. Kita sedia maklum mereka telah training camp untuk perlawanan ini bukannya sekejap, hampir 6 bulan. Dan saya, kalau kita lihat kalau boleh yang videonya ambil full lah ya, sebab panjang. Kalau ini kan saya masih nak menagih ke ataupun memohon untuk Al-Fatih supaya lawan, tidak. Tetapi keadaan yang berlaku kepada Al-Fatih itu dan Diana dan Aiman itu sudah pasti sangatlah beremosi. Kerana Al-Fatih sudah banyak menyertai kejohanan rasmi di bawah kerajaan sendiri, termasuk dia adalah 2-time national champion for silat, dan dia merupakan 1 kali international champion dalam silat. Jadi, dan untuk kategori permainan yang bersifatkan kategori boxing ni dia masih baru. Saya rasa dia baru lawan 6 kali. Dan 6 kali ini kali ke-7 dalam boxing lah. Dalam silat dia dah lebih daripada 19 kali dia berlawan, 18 kali sampai saya. Jadi kalau tanya bersaya dengan perjagaan makanan yang dilakukan, dengan training everyday dekat track, dan juga sedih lah, masih sedih. Dan saya yakin lah Fatih punya peminat, Diana punya peminat, Aiman punya peminat yang mengenali tertunggu-tunggu perlawanan ini. Tapi jangan risau, kerana insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, pasti ada rezeki. Dan kita akan tunggu announcement for Al-Fatih, Diana dan Aiman akan mungkin diumumkan, tetapi bukan di World Championship, bukan di World, tapi insyaAllah kita akan announce dalam masa terdekat. Kemungkinan besar mungkin dia akan berlaku di luar negara tu, macam ni, tapi dia tidak akan main di World. Okay. Soalan lain, saudara Kamila, mungkin Dato' Azmi daripada sudut budak dan sebagai penasihat undangan untuk Wozo, adakah pengangguran sudah tembus di Wozo dibenarkan di Malaysia, dan jika ada berlaku kesedaran dan sebagainya, siapa yang ditanggungjawabkan? Berkenaan dengan sama ada dibenarkan untuk menjalankan pertandingan dan menganjurkan pertandingan sedemikian,
Sebab kita tengok cara Encik Yusuf Azmi mempromosikan, dia mempromosikan mengikut standard antarabangsa. Dulu kalau kita tengok pertandingan perlawanan ni, dia lebih kurang formal. Saya lihat cara Encik Yusuf Azmi mempromosikan pertandingan ini is very international standards. So kalau kita lihat dari segi rangka sebenar pertandingan ini ialah satu pertandingan perlawanan yang mana rangka untuk memohon melangsungkan permohonan sedemikian ada di bawah Akta Sukan, dan cara yang terbaik ialah untuk, atau cara yang betul ialah untuk mendapat sanksi. Melalui sanksi ini dipohon kepada KBS melalui Suruhanjaya dan dikeluarkan satu kebenaran untuk menjalankan pertandingan. So dia punya baju dia mungkin lain, tapi orang yang pakai itu orang sama. Ya, so dari segi proses tu, as long as proses dijalankan dan dilepaskan, no problem. Dia tak ada beza dengan boxing, muay thai, pertandingan taekwondo, karate yang sebelum ini pernah dilangsungkan oleh orang dan penganjur-penganjur lain. Terima ada soalan lagi? Ada soalan? Okey, kepada Tuan Yusuf Azmi, World Championship telah menjadi satu fenomena. Ada yang positif, ada yang negatif, dan netizen banyak yang memperkatakan mengenai World Championship. Bagaimana pengatur ingin menangkis ataupun apakah nasihat ataupun komen Cik Yusuf kepada netizen di bawah? Maksudnya berkomen negatif ke komen positif? Komen yang bahawa penganjuran ini mengikut peraturan dan sebagainya, nasihat, amanat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan nasihat, teguran kepada all those fighter from Malaysia, professional fighter, amateur fighter, kepada semua termasuk badan-badan yang terlibat, netizen. Saya mengambil all the Malaysia citizen punya komen, whatever baik atau buruk, saya ambil itu adalah benda yang baik. Tapi untuk komentar saya first time, saya first time, our team is first time, dan sudah pasti saya juga mempunyai sedikit sebanyak background undang-undang, aktivis, dan saya juga mempunyai sahabat our advice from the lawyer semua, dan kita pasti akan mengikuti undang-undang dan negara kita. Macam yang disebut oleh Datuk tadi lah, saya cuba buat, and we are planted to make World Championship ni go to the international. Jadi saya cuba buat sesuatu, kita cuba buat sesuatu tu supaya one day kita mungkin, maybe one day kita ada jadi satu big branding dekat Malaysia yang berjaya mendapat big support from Asia, supaya kita dapat, orang tanya apa matlamat Uzun. Of course we need to get people buying ticket. Why? From the ticket kita boleh bayar fighter, from the ticket kita boleh naikkan dari nama Uzun, dan dekat tiket kita boleh dapatkan ROI. Dari situlah kita dapat continuous buat kita punya Uzun ni, dan dapat mengangkat lagi martabat fighter-fighter, dan dapat menjalankan promosi-promosi. Jadi bagi saya, whatever netizen ke apa dia cakap, semua orang memang berhak untuk bercakap, dan saya nak ucap terima kasih. Dan saya orang yang sangat tenang je. Saya tak ada rasa apa-apa sebab saya dah kena teruk tadi. Whatever apa netizen cakap, tapi cuma saya nak beritahu macam mana salah satu branding itu ataupun salah satu organisasi itu akan maju dalam negara kita. Kalau kita masih lagi dalam keadaan hari ini, kita tak nak support each other, kita tak nak melihat rakyat Malaysia bangun, kita tak nak melihat rakyat Malaysia bersatu, kita tidak mahu mengangkat mana-mana organisasi dalam negara kita yang buat public sport berjaya. Kita tak kata kita berjaya, tapi kita cuba sampai ke era ke tahap ini bukan mudah, dan we need your support. And bagi saya, kita tidak perlu bermusuh. Mana-mana yang nak komen, you can komen, tapi kita tak perlu bermusuh, kita tak perlu bergaduh di sosial media.
Dia bukan masa untuk